Dekat tangan aku ada satu smartwatch jam bajet harga ramah. Sebab ia datang dengan bezel Super AMOLED yang sangat terang. Kalau korang pakai jam tangan ni semasa korang tengah panas, actually korang boleh nampak dengan jelas. Kalau korang pakai pun, yang orang takkan cam lah jam ni bawah RM200. Aku boleh jamin sebab dia punya datang bezel panel dia sangat besar weh. Tak silap aku lebih kurang dalam 46mm. Macam aku cakap, jam ni dia lebih kepada gaya harian. Untuk korang nak tengok jam ataupun nak dalam seminggu sekali korang nak pergi exercise, nak steps tracker tu, nak monitor, actually tak ada masalah sebab dia datang sekali dengan GPS yang terbina dekat dalam jam ni. Dan dia bagi speaker tau, korang boleh monitor lagu dekat dalam jam ni. Sambil korang berlari, running, korang boleh monitor lagu dan korang boleh jawab panggilan. Apa lagi yang korang nak? Macam aku katakan,